Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua alumni Raja Bekam. Okey, sekarang ni saya nak kongsi sikitlah kenapa saya plan untuk jalankan kursus sklerologi. Yang ni lah, sklerologi. Dia ada cerita dia. Sejarah dia, bukan sejarah lah, cerita dia kenapa saya terdetik ataupun bertindak untuk buat juga kursus ni. Sebabnya adalah pada suatu hari tu murid kepada Pak Arman ni, Pak Arman si Bua ni, dia datang dekat tempat saya lah. Kita jumpa dekat masjid tepi Sungai Kelang ni. Waktu tu saya baru lepas solat Jumaat dan saya bertemu dia dan dia menyapa saya. Dia cakap, awak Tuan Razif ke? Saya cakap, iyalah. Lepas tu dia pun bagi cadangan dekat saya. Dia cakap, nak tak panggil cikgu Arman ni, kita buat khusus. Ni saya terus direct lah. Sebelum tu ada cerita dia lah. Cuma selepas kita borak-borak, dia bagi cadangan lah. Apa kata kalau kita buat khusus sklerologi ataupun diagnos mata putih. Kalau orang baru dengar sklerologi ni tak faham, saya tukar ke bahasa ni lah, diagnos penyakit ataupun teknik mengesan penyakit melalui mata putih. So dia cadangkan lah. Masa tu saya pun skeptikal sikit kan. Betul ke boleh cek penyakit melalui mata putih? Sebelum ni yang saya tahu ada satu kaedah iridologi menggunakan mata hitam. Mata hitam tu kita pula diagnos secara, dia bukan secara mata kasar, dia kena ambil pakai kamera khas yang harganya agak mahal lah, dululah 1,000 lebih. Ataupun kena pakai digital kamera yang kategori micro lens, baru boleh nampak mata hitam tu. Mata hitam. Masa tu teknik iridologi ni agak terkenal lah, lebih kurang dalam 10 tahun lepas lah, sampai sekarang pun terkenal juga, tapi tak semua mampu sebab dia perlukan kamera yang khas lah. So jadi bila dia cakap, apa kata Tuan Razif, kita buat khusus teknik pengesan penyakit dekat mata putih, bukan mata hitam, mata putih. Lepas tu dia bagi tahu kelebihan diagnos mata putih ni, tak perlu kamera yang khas, tak perlu kamera yang mahal-mahal, cukup sekadar tengok dengan mata kepala kita boleh detect penyakit. Saya pun teruja lah, ini dah menarik kan, menjimatkan duit. Yang pertama, tak perlu beli kamera. Yang kedua, cukup sekadar menggunakan mata kepala kita. Sebab dia punya image tu lebih mudah dilihat berbanding dengan teknik diagnos penyakit melalui mata hitam ataupun iris. Iris tu mata hitam. Kalau sklerologi ni mata putih. So, saya pun teruja lah. Tapi saya tidak terus buat keputusan. Saya cakap dengan dia, kalau macam tu, cuba cek mata saya. Cuba cek mata saya, ada boleh kesan apa penyakit yang saya hadapi sekarang ni. Lepas tu dia pun bawa lah ke tepi tempat duduk dekat sisi masjid tu, ada kursi panjang tu yang boleh duduk 4-5 orang. So kita bawa lah Pak Rahmat ni, murid kepada Pak Arman ni. Saya duduk dekat kursi dan dia cek mata saya. Dia cek mata saya. Dia cek kiri kanan. Lepas tu dia cakap, Cik Razif ada sakit buah pinggang ke sebelum ni? Saya terkejut. Mana tahu? Cik mana tahu? Dia cakap, ni ada, saya nampak ni dekat mata, diagnos mata ni ada simptom buah pinggang. Saya cakap, betul saya ada buah pinggang, tapi itu dulu, bukan dululah, maksudnya saya dah reverse. Memang saya sebelum ni 5 bulan lepas saya ada cek darah tau, saya ada cek full scan darah satu tiup tu. Saya buat medical check up, memang ada diagnos
buah pinggang stage 2. Tetapi, ingat, tetapi saya dah reverse. Saya dah reverse balik. Saya dah cover balik. Bukan saya cover, saya dah reverse saya punya badan balik. Saya buat bekam setiap minggu, jaga pemakanan, lepas tu bersenam sekali-sekala. Lepas tu lepas 5 bulan tu saya buat test darah sekali lagi. Clear. Memang clear. Darah kencing manis stage 2 tu dah clear. Tetapi bila cek mata, dia cakap ada. Saya pun terkejut. Memang betul ada. Tapi itulah saya cakap, macam mana dia boleh tahu lah? Padahal saya dah reverse. Saya tak tahu lagi kenapa dia boleh detect mata saya ni ada diagnose CKD ataupun buah pinggang stage 2. Tapi sebenarnya dah clear lah. Tapi dia boleh detect. Unik dia ni, dia tetap boleh detect. Bukan satu penyakit, 2 penyakit. Sebab saya tanya lagi, lepas tu apa lagi? Dia cakap lah, yang kedua ni saya tak pasti sama ada kolesterol ataupun uric acid ataupun ni lah gout. Dia cakap ada. Saya pun terkejut, 2 kali lah memang betul. Masa saya test darah tu, satu tiup tu memang ada 5 perkara yang saya kena jaga-jagalah. Salah satunya buah pinggang stage 2, kolesterol, acid uric, fatty liver, dan satu lagi saya tak ingat lah. Okay? Tapi dia boleh detect 2. Selain pada kencing manis stage 2, dia test sekali lagi, cek sekali lagi benda-benda lain ada. Uric acid ataupun kolesterol, saya tak ingat lah, saya rasa uric acid pun tepat juga. Tapi itu border lah, dia bukan gout dah masuk level kronik, tak, dia masih border. Tapi yang unik dia, bila dia cek tu, dia boleh detect. Walaupun bacaan uric acid saya ni border. Border, itu saya unik. Pelik ni, pelik ni, ajaib. Kenapa dia boleh terus detect ni? Lepas tu saya tanyalah, selepas peristiwa tu saya tanyalah. Saya tanya dia lebih detail tentang sklerologi ni. Kenapa dia boleh detect penyakit tu lebih awal? Kalau dekat hospital ataupun ujian darah, dia biasanya akan detect stage 2, stage 3. Tapi dia ni sebelum sampai stage 2, dia dah detect dah. Inilah dia bagi tahu, ini kelebihan diagnos mata putih ni. Sebelum penyakit tu muncul, potensi penyakit tu dia ada simptom sebenarnya. Sebelum badan kita ni mengeluarkan potensi untuk menjadi penyakit, dia dah ada simptom, dia dah ada tanda. Allah sendiri letak tanda dia dekat mata putih ni. Memang ajaib. Maksudnya apa? Walaupun saya dah reverse saya punya CKD ataupun buah pinggang stage 2, tetapi bila diagnos menggunakan sklerologi ni, mata putih ni, tanda tu masih ada. Tanda tu masih ada. Maksudnya apa? Maksudnya saya kena juga berjaga-jaga. Bila-bila masa dia boleh jadi stage 2 balik. Sebab apa? Sebab tanda tu dah ada. Tanda kat mata tu dah ada. Tapi bila dah betul-betul sihat, dia memang hilang. Dia akan jadi pudar tanda tu. Itu menarik dia. So dari situlah bila saya rasa teruja, dia boleh detect penyakit saya yang dah hilang. Walaupun dah hilang tapi potensi tu masih ada. Pun dia penyakit tu dia boleh detect penyakit buah pinggang saya dengan uric acid. Walaupun uric acid saya tu masih bacaan border. So unik lah. Sebab benda tu terbukti. Saya dah buat ujian darah. Saya pun dah post saya punya result dekat Facebook sebelum Facebook saya lah. Ujian darah saya, tersilap saya 3 bulan lepas. Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh rujuk dekat FB saya lah. So dekat situ terbukti. CKD, buah pinggang stage 2 dengan uric acid. So jadi bila dah macam tu, saya teruja, saya cakap okey lah, kita deal lah dengan Pak Arman ni, kita panggil dia datang Malaysia. Sebab ilmu ni memang rare, tak pernah lagi diajar dekat Malaysia ni. Dulu yang diajar tu iridologi, iris, mata hitam. Sekarang ni yang kita nak ajar dekat alumni sekarang ni adalah sklerologi, teknik diagnos mata putih. Ni penting. So jadi mungkin ini kali terakhir lah, sebab saya jarang-jarang, dah 3 tahun saya
Kalau boleh saya memang tak nak panggil lah trainer daripada luar Indonesia sebab kos dia tinggi. Tapi disebabkan benda ni rare, ilmu ni rare dan penting kepada perawat-perawat, kepada alumni-alumni semua, saya bawa juga masuk dan minta dia ngajar. Saya merayu dekat Pak Arman, tolong Pak Man datang sini sekali ataupun 2 kali. Okey, ajar kami untuk diagnose mata putih tu. Sebagaimana murid Pak Arman, iaitu Rahmat tu, Pak Rahmat yang saya jumpa tu. Okay, saya nak kita semua boleh diagnose mata pesakit-pesakit kita. Itulah tujuan saya lah. So, itu saja. Okay, kalau korang rasa berminat, nanti bolehlah daftarkan ataupun tanya dekat kami punya urus setia ataupun kita punya ni lah admin. Okay, terima kasih. Itu saja.